Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Malaysia, salam Malaysia Madani. Kita ke udara pada petang ini untuk membicarakan isu-isu semasa, dan hari ini tajuk yang paling hangat tuan-tuan, tidak lain tidak bukan ialah tentang pinjaman yang telah diberikan oleh kerajaan kepada Sapura untuk membayar vendor-vendor mereka yang hari ini dituduh oleh pihak pembangkang sebagai bail out. Yang mereka lupa bail out ini hanya berlaku zaman Mahathir Mohamad, tuan-tuan. Sebut saja bail out, ramai yang akan ingat ia merupakan satu talian hayat untuk selamat dalam masa lain, ataupun untuk menyelamatkan kroni-kroni seperti mana syarikat Perwaja Steel di bail out oleh Mahathir, seperti mana syarikat milik Mirzan Mahathir, MISC, pada ketika dulu, syarikat perkapalan, diselamatkan oleh Tuan Dr. Mahathir selepas pemecatan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi apa yang diselamatkan hari ini sebenarnya, tuan-tuan, ialah nasib ribuan vendor kepada Sapura Holding yang tidak dibayar sekian lama, dan mereka inilah sebenarnya yang mendapat manfaat. Wang tidak diberikan terus kepada Sapura untuk mengayakan Sapura ataupun untuk membayar apa yang dipanggil sebagai bonus utama Sapura, seperti mana yang pernah berlaku sebelum ni, tetapi ianya terus kepada vendor-vendor Sapura. Ya, zaman Mahathir dulu memang banyak kerajaan memberikan bail out. Kalau tidak silap saya, banyak projek-projek mega yang lain telah bankrupt dan kemudiannya kerajaan terpaksa bail out. Perkara utama iaitu syarikat perkapalan milik Mirzan. Ketika Mirzan ketika itu mengelar-ngelar tangan dia, saya masih ingat lagi peristiwa 97-98. Begitu juga dengan Perwaja Steel. Tetapi jangan lupa, ada banyak lagi syarikat yang di bail out oleh Tuan Dr. Mahathir. Malaysian Airlines umpamanya, Proton umpamanya, Empangan Bakun milik Think Pek King, kata silap saya, and then begitu juga skandal-skandal lain yang melibatkan skandal Bank Bumiputra, skandal bas Intrakota, KL Monorail, LRT 2 daripada Star ke Ampang, LRT Putra ke Kelana Jaya, banyak lagi, tuan-tuan. Itu belum lagi isu Mirzan ni dikupas. Antara sebab kenapa Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat daripada kerajaan ialah kerana keengganan dia menggunakan duit Petronas untuk membail out syarikat konsortium perkapalan pada penghujung 1998. Sebaik saja Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat, tuan-tuan, pada ketika itu Mirzan telah diselamatkan dengan duit Petronas sebanyak 1.2 bilion ringgit. Kalau nak detail berkaitan dengan isu Mirzan Mahathir ni, boleh rujuk laporan Wall Street Journal. Ini media yang Mahathir sendiri pakai untuk menjatuhkan Datuk Seri Najib dulu. MISC to pay 220 million price for asset from Mahathir's son. Buka balik dalam Wall Street Journal. Kalau ikutkan apa yang telah terjadi pada masa lalu tu, semua yang telah di bail out ini adalah merupakan talian hayat, bukan pinjaman. Berbeza dengan sekarang ni, kita berikan ialah pinjaman, tuan-tuan. Kalau talian hayat, dia tak pernah dibayar balik, tuan-tuan. Kira hangus. Bail out ni kira hangus. Ini berbeza dengan apa yang dilakukan oleh kerajaan Madani terhadap Sapura Energy Berhad ataupun Sapura Energy.
suntikan dana 1.1 bilion kepada Sapura Energy ni tuan-tuan, bukan merupakan satu bentuk bailout untuk selamatkan syarikat berkenaan. Dana yang diluluskan oleh kerajaan sebanyak 1.1 bilion adalah sebagai satu pelaburan strategik oleh Permodalan Nasional Berhad dalam bentuk saham yang boleh ditukar, bukan bantuan kewangan tanpa pulangan. Ia adalah satu pelaburan strategik yang amat jelas berbeza sifatnya daripada bailout seperti zaman Mahathir sebagai Perdana Menteri. Tindakan terhadap Sapura Energy tersebut tidak boleh dianggap sebagai bailout kerana dana 1.1 bilion itu hadir dengan syarat khusus, iaitu dalam bentuk saham, boleh ditebus dan ditukar menjadi pegangan saham. Untuk makluman semua, dalam kes PNB, hasratnya adalah untuk mencipta nilai dan merealisasikan keuntungan yang akan dipulangkan kepada pendeposit dalam pelbagai instrumen seperti amanah saham Bumiputera dan amanah saham Wawasan. Maka syarat yang dikenakan adalah dana ni digunakan khusus untuk menyelesaikan tunggakan bayaran kepada lebih 2,000 vendor Sapura Energy. 80% tuan-tuan daripada vendor adalah merupakan syarikat Bumiputera. Dan kerajaan akan meneliti perkara ini satu persatu. Ianya bukan duit percuma kepada Sapura Energy. Kesimpulannya, kita harus sedar bahawa Sapura Energy mula mengalami masalah kewangan sejak tahun 2019 apabila mencatatkan kerugian tahunan yang berterusan. Hari ini, proses serta pengurusan Sapura Energy telah berubah, termasuk perubahan dalam kepimpinan tertinggi seperti Ketua Pegawai Eksekutif dan pasukan pengurusan. Bila kerajaan bantu vendor-vendor ni tuan-tuan, pengurusan Sapura Energy semua kena tukar tuan-tuan. Digantikan dengan orang baru. Jadi dari segi itu, kerajaan mahu Sapura Energy berada dalam keadaan kedudukan yang lebih mampan adalah amat penting tuan-tuan. Dalam sudut strategi untuk Sapura Energy terus memainkan peranan dalam sektor minyak dan gas dan memberikan pulangan besar kepada peningkatan ekonomi negara. Kepada puak-puak PAS, khususnya Ahli Parlimen Bacok, Syahir Sulaiman, fahami dulu perkembangan berkaitan dengan Sapura Energy ni. Apa yang dilakukan oleh PMX tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh penasihat SG4 sebelum ni. Berbeza. Sekali lagi diingatkan, dana yang diberikan ini tidak hangus. Ia dijadikan modal supaya pengurusan baru dapat menguruskan dengan baik dan membayar semula 1.1 bilion ringgit ini. Okey? Ada soalan lain? Datuk, mengenai Sapura juga, Ya. bagaimana Datuk melihat langkah pengstrukturan semula Sapura Energy ini dengan pinjaman dana 1.1 bilion tersebut? Sebenarnya langkah penstrukturan semula Sapura Energy ni tuan-tuan, ia melibatkan satu pertimbangan dan keputusan yang serius oleh pihak Permodalan Nasional Berhad sebelum membuat pelaburan dalam Sapura Energy Berhad. Di dalam hal ni, kalau tak silap saya, PNB telah mengutarakan 8 sebab di sebalik keputusan pelaburan dalam Sapura Energy ini menerusi Malaysian Development Holding ataupun MDH. Beberapa perkara, 8 perkara. Pertama, dana sebanyak 1.1 bilion tersebut akan digunakan untuk membayar pembekal tempatan saja. Dan dana tu adalah untuk lebih kurang 2,000 pembekal yang saya sebut tadi. Dan ianya melibatkan 59,000 orang pekerja teras industri minyak dan gas yang bekerja dengan 2,000 vendor ni. Keduanya, harus diingat pelaburan ini juga penting kerana Sapura Energy merupakan penyedia perkhidmatan kritikal bagi industri minyak dan gas. Ketiga, memelihara Sapura Energy dan ekosistem minyak dan gas yang lebih luas adalah penting untuk kesinambungan projek yang menyumbang kepada hasil dan jaminan tenaga kepada negara.
Keempat, inisiatif ini memastikan kestabilan dan kemajuan keseluruhan rantaian nilai minyak dan gas Malaysia. Kelima, pelaburan ini akan memastikan kerja minyak dan gas negara akan terus dilakukan oleh rakyat Malaysia, memberi manfaat kepada GNI Malaysia sebanyak 1.1 bilion dan memberi kesan positif kepada kadar pertukaran mata wang asing. Keenam, langkah ini juga akan menyelesaikan isu penstrukturan korporat dan hutang terbesar di Malaysia yang akan mengelakkan pembubaran Sapura Energy. Ketujuh, tindakan pelaburan yang besar ini adalah selaras dengan amalan terbaik penstrukturan global. Dan yang ke-8, Sapura Energy pula telah menjalankan proses ketekunan wajah, undang-undang dan keuangan bersepadu. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, pelaburan yang dibuat ini selari dengan amalan negara lain yang mahu memelihara industri strategik mereka agar terus berkembang dan berdaya maju. Pelaburan menerusi MDH ini akan menjana pembayaran keuntungan tetap dan boleh ditebus dengan option saham. Macam PMX sebut lah, PMX pun ada sebut dalam penjelasan beliau kan. Ada 5-6 buah negara juga turut menyelamatkan syarikat-syarikat oil and gas mereka bila mereka berhadapan dengan masalah seperti ini. Bukan hanya Sapura Energy je, ada banyak syarikat-syarikat besar yang terkemuka di dunia yang turut berhadapan dengan keadaan di mana kerajaan kena masuk untuk membantu. Okey, silakan. Datuk, ni pasal politik sikit. Ya. Dalam artikel Harakah tu, Hadi Awang dakwa UMNO ibarat seperti bunuh diri sendiri bila tolak kerjasama dengan PAS. Apa komen itu? Apa pasal UMNO nak bunuh diri sendiri kalau tak kerjasama dengan PAS? Yang mampus PAS, bukan UMNO kan. Itulah perangai puak-puak lebay ni tuan-tuan. Ceramah sana sini bulan Ramadan tapi ada masa pula mengata dan mengumpat dekat orang lain. Siap karang panjang-panjang artikel dalam Portal Harakah untuk tunjukkan yang PAS adalah parti terpaling suci dalam sejarah Malaysia. Saya nak tanya sikit lah, Lebay Hadi ni, dia tak tengok cermin ke? Dia tak cermin diri dia sendiri ke? Boleh pula tulis artikel kata UMNO ni dijangkiti penyakit gila kepada harta dan jawatan. Kalau UMNO dilihat PAS sebagai gila harta dan jawatan, saya nak tanya PAS tak gila ke? Takkan PAS tak gila harta dan jawatan, lepas tu beria nak bersama dengan UMNO ni. UMNO tak nak PAS ni Yang dia sibuk asyik nak bersama dengan PAS. Kalau tak bersama dengan PAS ni, kata UMNO gila jawatan dan sebagainya. Apa benda ni? Buat Lebay Hadi ni, menantu kamu tu pun gila harta. Hari ni dah berhadapan dengan pendakwaan, sampai kes kena kes tuntutan palsu. Pemimpin PAS yang lain takkan tak gila kot. Ada yang sanggup jual tanah dengan nilai di bawah pasaran semata-mata isteri terlibat sebagai pengurusi persatuan tu. Itu tak kira gila ke? Kamu bila diberikan amanah dan tanggungjawab sebagai ahli parlimen dan duta khas Timur Tengah, bertaraf menteri lagi, apa kamu buat? Sanggup terima jawatan tapi tak buat kerja, makan gaji buta. Itu tak gila pula tu sampai wujud perkataan gila Hadi. Gila lah tu. Selain tu kamu tulis lagi, kamu katakan UMNO tak berani memperkasakan Islam dan kedudukan Melayu serta Bumi Putera. Kononnya nak tunjukkan yang PAS ni lebih hebat daripada UMNO. Saya nak tanya, siapa yang letak Islam sebagai agama persekutuan? PAS ke UMNO? Siapa yang letak hak istimewa orang Melayu dalam Perlembagaan Persekutuan? Siapa yang letak kedudukan raja-raja Melayu
Jangan lupa benda ni semua. Saya nak tanyalah semasa kamu dalam kerajaan dulu, Hadi. Apa kamu buat? Apa yang kamu lakukan untuk memperkasakan Islam? Kedudukan Melayu dan Bumi Putera. Perkara basic, macam hukum hudud yang kamu laung-laungkan dulu pun dah simpan dalam almari masa tu. Ada hati nak tuduh orang lain tak memperkasakan Islam. RUU 355 dah bertukar menjadi REE Fonusi. Apa cerita? Jadi sebelum kata kat orang lain, tengok diri kamu sendirilah. Ini je lah nasihat saya kepada Haji Hadi. Ada soalan lain? Ada orang nak masuk ni. Hanifi. Assalamualaikum Hanifi. Waalaikumsalam Datuk. Nak tanya soalan. Aku mahu kata PMX ambil idea Datuk Seri Najib, sedangkan Datuk Seri Najib punya idea dia suruh Petronas ambil alih dan tanpa bersyarat, dan PMX ambil tolong dengan bersyarat. Yang mana lebih untung Datuk bagi Datuk antara idea PMX yang ambil ataupun Datuk Seri Najib? Dan yang kedua Datuk, pasal audit, ramai pembangkang tanya mana audit Sapura, tak ada bukti pun yang Sapura audit. Apa dapat Datuk isi dulu? Dua soalan tu. Terima kasih. Saya rasa bulan Ramadan ni saya malas nak komen, sesama sendiri kan. Saya skip lah question ni. Tentang audit ni saya kena kaji dulu. Saya kena tengok dulu betul ke tidak ada sebarang audit yang dibuat ke atas Sapura. Saya rasa semua pihak telah diaudit. Lebih-lebih lagi sebelum kerajaan membuat keputusan untuk membantu vendor-vendor Sapura ni, sudah pastilah sudah ada audit yang dilakukan. Okey, ada lagi soalan lain? Kalau tak ada, saya ucap jutaan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.